Hari ni saya nak tunjukkan satu biji motor. Inilah dia SOM Husky 150 SE. Show me how you work it. Sweat, 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 sweat. Go down like sweat, 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 sweat. Go down like. Dengan enjin 150cc, single cylinder 4/4 over. Bulanan anggaran dalam 280 lebih. Anggaran Okey, saya bagi korang tengok bentuk dia. Okey, cara start tekan sini. Mula start. Okey, meter dia pakai fully digital. Ada warna. Okey, nampak meter dia. Ini tangan saya agak besar. Ini ada button dekat sini. Ada button menu. Ini pun boleh tekan. Okey. Lepas tu, ini lampu. Lampu tinggi. Signal, horn. Engine stop. Dekat sini, hazard light. Double signal. Okey, nampak. Lawa juga meter dia. Lampu depan, signal depan, lampu belakang, signal belakang. Semua fully LED. Korang nampak motor ni Husky dia pakai keyless. Tapi Husky ni dia bagi kunci ni untuk kita start secara manual. Korang nampak sini ada lubang, kita masuk je kunci ni. Dia boleh belas. Lepas tu ini ada USB Type A. Dekat sini belah kiri kita boleh letak barang. Kompartmen tapi kompartmen tu dia tak dalam. Korang nampak tangan saya sampai sini aja. Tak dalam lah. Tapi kalau nak letak satu handphone boleh, tak ada masalah. Storage datang dengan 22 liter. Kalau nak muat satu biji helmet, itu memang tak ada masalah lah. Tank minyak. Ini Husky 150 dia famous dengan dia punya tank minyak. Ada 15 liter. Sangat besar. 2 kali ganda besar daripada ADV 150. Tayar depan, tayar belakang ada ABS. Yang paling penting motor ni datang dengan traction control juga. Ini ada air coolant. Okey, ketinggian seat motor ni ada 785. Okey, biasa kalau orang dia nak cari motor ni, saya akan cakap lah motor ni SYM biasa dia benda motor skuter agak tinggi sikit. Ini memang sangat tinggi . Orang pendek memang sangat susah nak bawa motor ni. Tapi agak berat dah motor ni, ada 153 kg. Okay, saya tolak motor bagi korang tengok. Kalau tolak okey lah, tak berat sangat. Tapi kalau nak naik, berat. Kelebihan motor ni, tank minyak memang sangat besar, ada 15 liter. Tayar depan, tayar belakang ada ABS. Yang paling penting ada traction control. Untuk kekurangan, biasa SYM lah, skuter seat dia agak tinggi. Yang kedua, SYM kenapalah ini tak boleh adjust? Non adjustable. Itu pendapat saya. Saya pun tak pasti kenapa ramai customer dia minat motor ni Husky 150. Okey, kalau kita banding dengan Honda ADV 150, harga ni murah. Kalau kita banding dengan M-Force skuter dalam 150cc, motor ni harga tinggi sikit. Kalau kita nak jalan jauh, motor ni okey, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia punya tank minyak. Sebab motor ni tank minyak besar, ada 15 liter, 2 kali ganda ADV 150. Guys, ingatlah, kami bukan setakat jual motor saja, tapi yang paling penting, kedai kami ada pusat servis. Kita jumpa nanti. See you guys.